Okay, pagi ni kita breakfast nasi goreng. And then ada masak nasi lagi. Dan berlaukkan bawang goreng oleh Darwish. Bawang goreng saja tau. Okay, makan. Sedap. Apa? Yeah. Okay, guys. Okay, tempat kita ni. Ni host pergi ke gas masak kat rumah. Water heater memang air dia panas. Menghadap tinggi lalu tak. Sedap. Dipanaskan air yang lalu. Bila kita on tu mungkin dia hanya untuk spark. Bila dia berlalu, tapi on macam dapur, dapat air panas. Sebab kita tak nak buat macam ni. Kita start kita ke ada tempat tidur tu. Okey, sekali. Jangan macam tu. Ini tempoh lalu. Meta dia. Jangan baling-baling. Bagi kecil-kecil. Dawi duduk kat Rehan, okey. Dawi duduk kat Mia. 1, 2, 3. Kita dekat apa nama tempat ni, Bu? Okay, dekat mana ni kalau turun daripada atas ni tadi. Tadi kita orang daripada atas turun jumpalah ni mana kambing biri-biri. Sekarang kita berada di PTT Peksan Ulok. So kita sekarang dah mengalir turun ke bawah balik tapi ada aktiviti lah. So saya dah refill minyak 1150. Sebelum ni 6400. Hari ni dah hari ke 5 1150 tambah dapat kos 6400 dah jadi 7550. Okay, baik kita teruskan perjalanan. Kita ada plan sikit. Kita akan divert sebab belah utara tadi rupa-rupanya lokal sana dah start bercuti, dia orang berkumpul banyak. Jadi banyak jalan-jalan yang jam, banyak yang tourist attraction semua memang high traffic lah orang kata. So kita divert sikit, kita cuba tukar aktiviti kita yang lain. Nanti tunggu aktiviti apa kita akan buat nanti. Let's go. Okay, sekarang kita dekat PTT Bangkok kita nak mengalir ke Pechaburi. So kita yang nak check in mana pun tak go. Masih tidur dekat dalam van ni. Nanti tempat check in kita orang. Tapi cantik decoration dia. Ni sempena Christmas. Nampak ada Santa Claus lagi banyak. Santa Claus. Cantik tempat